Gua punya nama Yao Bunso. Kalau pakai Google Translate, dengar KB cakapan Mandarin dan minta dia buat transcription, dia boleh dapat 30.57% siap. 资讯脉动，全天放送，2月份越听越爱。现在是新闻时间。晚上8点 ，Assalamualaikum Madani， 平安，我是吴景秋，为你带来晚间新闻。虽然俄中政府财政表现稳健，截至目前成功录得超过27亿 ringgit 的收入，超越原定23亿 ringgit 的目标，为迈向2026年奠定坚实基础。Dulu gua pergi Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall dengar satu ceramah pasir Perang Dunia Kedua. Tu ceramah dalam cakapan Mandarin. Gua buka Google Translate. Mau tengok dia boleh transcribe tu ceramah cakapan Mandarin tak? Gua ingat gua lihat Google Translate tak boleh pakai pasir, tak ada wifi, tak ada mobile data. Kat ni hari kat ADM gua buat ni ujian yang sama lagi sekali ada 5G. Tapi tu Google Translate pun banyak kata dia pun tak ikutnya. Banyak kata dia tak ikut jadi tak tulis. So, ni hari dia punya score memang rendah lah. Kalau lu teks dalam cakapan Mandarin, in text form, dia boleh translate banyak-banyak kata. Tapi spoken form, dia lagi tak boleh ikut. KB, dia ada tulis orang Melayu punya nama, tempat Malaysia. Tu Google Translate rasa memang cehun lah. Tak kenal dia. Jadi dia tak boleh translate.